Hari ni kita nak post buku. Ada 2 buku hari ni saya nak post, iaitu Jom Jahit Sendiri dan juga satu lagi Nak Jadi Pakar Jahitan. So 2 buku ni sebenarnya pola dia berbeza tau. Kalau Nak Jadi Pakar Jahitan ni, ini adalah koleksi pola pakaian tradisional dan moden. Kebanyakannya adalah pakaian wanita daripada baju tradisional dan juga moden. Kemudian yang ni Jom Jahit Sendiri ni adalah koleksi pola pakaian kanak-kanak dan juga dewasa. Dia lebih detail sebenarnya. Maksudnya kalau pola kanak-kanak dan dewasa ni, dia boleh guna formula yang ada dalam buku ni, boleh guna untuk nak buat pola kanak-kanak dan juga nak buat pola dewasa. Saiz ukuran kanak-kanak pun ada dalam buku ni. Jadi kalau anda nak belajar macam mana cara nak buat pola kanak-kanak, fashion kanak-kanak, boleh dapatkan buku Jom Jahit Sendiri. Kalau anda nak belajar cara buat pola tradisional dan moden, boleh dapatkan buku yang ini, Nak Jadi Pakar Jahitan. So, pilihan anda boleh pilih antara Nak Jadi Pakar Jahitan ataupun Jom Jahit Sendiri. Kalau berminat, boleh tekan link di atas.